Alright, hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan merekod video untuk nombor pengoksidaan. Okay, so ramai calon SPM ataupun pelajar Form 5 yang belajar bab kimia ini, dia kata, oh kimia ni susah sebab nombor pengoksidaan. Okay, but the thing is, it's not hard. It's just you tak faham konsep dia dengan betul. Faham tak? So you kena tengok konsep dia dengan betul. Alright, okay, so saya cuba terangkan as much as I can in this video supaya you dapat faham apakah itu sebenarnya the nombor pengoksidaan dan macam mana apply dia dalam soalan-soalan exam you. Okay, so before I dive into the topic dengan lagi detail, jom kita tengok maksud nombor pengoksidaan dulu. Okay, so nombor pengoksidaan ini apa sebenarnya? So some people say it's keadaan pengoksidaan. Sometimes we call this as nombor pengoksidaan, but normally we call as nombor pengoksidaan lah. Okay, so nombor pengoksidaan ini basically charge unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Okay, so kalau nak faham benda ni dengan lagi detail, okay, you cuba bayangkan macam ni. Kalau you punya atom tu, contoh ada atom natrium kan, so atom natrium you menderma elektron, so dia menjadi ion kan. So nombor ke atas tu, which is we kata Na+, ingat tak kita hafal kan? So Na+ kan dia punya formula cation. So apa maksud nombor pengoksidaan dia? +1. Faham tak? Tu konsep dia. Kalau untuk ion lah. Okay, kalau untuk atom ataupun molekul atau sebatian, kita akan tengok dengan cara yang lain lah. We have the calculation. So dia macam tu lah konsep dia. Contoh I kata Cu2+. So 2+ ni adalah dia punya charge, tapi nombor pengoksidaan +2. Nampak tak? Apa nak kata, dalam nombor pengoksidaan, simbol akan datang ke depan, nombor akan pergi ke belakang. That's how it works lah. Okay, so first kita tengok rules. Okay, untuk nombor pengoksidaan ni dia ada 8 rules. Okay, tetapi kalau you tanya kat saya, cikgu 8 rules ni kena hafal ke? Okay, not at all my dear. Kenapa? Sebabnya 8 rules ini kalau you dapat faham nombor pengoksidaan, you tak perlu hafal pun. Tanpa hafal pun you dah boleh tahu macam mana nak guna dia, di mana dia applies and everything. Alright? Okay, so rules pertama dia mengatakan bahawa nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Apa maksud saya unsur di sini adalah, okay, contoh you dapat satu family sahaja. Okay, apa maksud saya satu family? Contoh natrium ada natrium je. Dia tak ada natrium oksida, tak ada natrium klorida. Kalau dia just natrium sahaja, we will say it's as 0. Okay, kita mengiranya sebagai kosong. Contoh I ada Na kan, macam tadi I ada Na+. So kalau saya ada charge ke atas, yes, nombor dia +1. Tapi currently my Na kat sini dia tak ada charge pun, dia tak ada apa-apa ke atas dia. So consider kosong. Okay, then kalau macam Li ni macam mana cikgu? Yes, sama juga, tak ada apa-apa ke atas, kosong juga. Let's say sometimes you akan dapat molekul, which is macam ni lah, oksigen dan klorin. Still atas dia tak ada apa-apa and dia same family saja, hanya ada keluarga oksigen sahaja. So it's considered dia adalah kosong. Faham? Then next, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan charge pada ion itu. Apa maksud monoatom? You ada satu jenis atom sahaja. Kat sini satu jenis atom sahaja. So in my current case, you tengok kat sini, saya ada semua, yang ni atom cuprum je, ni atom kalium je. So kalau macam ni, kita akan tengok dia punya top dia. So top dia macam ni, 2+ jadi +2, kalium K+, so dia jadi +1. Kalau Br-, -1. Faham tak? Okay, that's how the concept works. But ingat, charge dengan nombor oksigen, nombor pengoksidaan, the beza is kalau charge kita akan tulis nombor dulu baru simbol kat belakang, betul tak? Tapi kalau nombor pengoksidaan, always remember that simbol baru charge, simbol then nombor. Okay, that's the concept.
Alright, okay, kita pergi kepada yang ketiga, nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya. Okay, sebatiannya, okay, dia kata pasal sebatian. Okay, sebatian, kiranya dia ada dua family kat sini. Faham tak? Dia ada dua family, which is dia ada lithium dan klorin. Tapi kat sini dia ada satu family je. So kalau satu family, yes, kita boleh anggap dia sebagai kosong. Ataupun kalau dia satu family je tapi atas dia ada apa-apa nilai, we will take the nilai as nombor pengoksidaan. Tapi yang ni dia ada dua family, betul tak? So kalau dia ada more than satu family, dah kira dua ke tiga ke empat family ke, so consider kita akan buat pengiraan lah. Okay, normally kita akan buat pengiraan. Tetapi sesetengah group dia ada special rules. Contoh, kumpulan logam. Apa maksud saya dengan kumpulan logam? Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Nombor dia +1, +2, +3, which is lithium ni dia dalam kumpulan 1. So nombor pengoksidan dia +1. So semua unsur kumpulan 1, kalau dia ada dalam mana-mana sebatian, dia punya charge adalah +1. Tapi contoh saya ada lithium ke atas ni, saya ada Li saja, so it's kosong. Faham? Sebab dia satu family saja. Dalam ni dia ada dua family, so kita akan tengok metal rules. Faham? Okay, and then jumlah nombor pengoksidan. Okay, rule ni please letak star sebesar alam. Kenapa? Sebab you akan banyak guna these rules. Nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Apa maksudnya? Okay, contohlah saya ada untuk saya ada okay, sini dia bagi Na kan. Okay, contoh saya ada MgCl tu lah. Okay, contoh. Dan saya nak kira nombor pengoksidan bagi magnesium. Okay, so nak kira, kalau you smart, you boleh tahu that magnesium ni dalam kumpulan 2, so nombor pengoksidan dia +2. Kalau you ingat rule nombor 3 ini, let's say you gabra, you lupa, so macam mana nak selesaikan? You akan kata, magnesium ni saya jadikan X tambah dengan klorin. Okay, klorin is kumpulan 17, so dia punya nombor adalah mostly -1. So 2 darab -1 sama dengan kosong. Okay, so jangan tanya dulu kenapa -1, nanti saya akan tunjuk. What I want to show to you adalah kenapa dia sama dengan kosong. Sebabnya saya ada dua family kat sini tapi top dia kosong. Nampak tak? Atas dia tak ada apa-apa cas. So that's why kosong. So that's what dia cuba maksudkan. So kalau you ada dua family, you boleh buat this one. Okay, you boleh try. You tengok atas dia tak ada apa-apa, kosong lah. So dia sama dengan kosong, which is tambah yang ini dengan yang ni, you akan dapat kosong. Faham? So that's how the concept works lah. Okay, so kat sini contoh kita ada NaCl. So Na adalah kumpulan 1, so +1. Cl adalah kumpulan 17, so -1. So +1 plus -1 is 0 lah. Okay, dan kat sini ada sulfur trioksida. Okay, kenapa saya mention pasal sulfur trioksida? SO3 kan. Okay, dan saya nak you cari pasal S. Okay, kalau nak cari nombor pasal S, you kena tengok S dalam kumpulan 1 ke tak, dalam kumpulan 2 ke tak, dalam kumpulan 13 ke tak. So dia tak pakai rules nombor 3 ini. Lepas tu S atom saja ke? No, dia terikat dengan oksigen. So ada dua family, so kita kena buat calculation. So S ini saya nak cari dia adalah S adalah X lah kan. Okay, tapi O saya tahu ke? Ya, saya tahu. Kenapa? Sebab O ada 3. Nampak tak? O3 kan. So tulis 3 tu dulu. Dan nombor pengoksidaan bagi satu oksigen adalah -2. So 3 darab -2 sama dengan apa? You tengok top dia. Top dia kosong, so sama dengan kosong lah. Then you akan dapat X tolak 6 sama dengan kosong, X sama dengan tambah 6. So inilah jawapan lengkap dia. Okay, so kalau let's say dia positif, you kata kat saya, cikgu saya tak nak tulis the positif, boleh tak saya nak tulis 6 saja? Salah awak, kita memang pangkaya. Dalam kimia, kalau dia sign positif pun untuk nombor pengoksidan you kena tulis juga. Untuk maths, yes, you can ignore, tapi untuk kimia, no, kita tak galakkan you untuk ignore. Alright. Okay, so saya pergi kepada rules nombor 5. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Contoh macam tadi, saya top dia tak ada apa-apa, betul tak? Macam nombor 4 ni, atas dia tak ada apa-apa. Tapi yang ni contoh, saya ada NH4+. Okay, kiranya top dia ada plus, which is maksudnya dia sama dengan 1. Okay, sebab top dia ada plus kan, so dia 1 plus lah. So saya nak kira pasal N.
So N adalah X tambah 4. Hidrogen, nombor pengoksidan dia adalah +1 lah. So you akan jumpa nanti. So you boleh buat the calculation and you akan dapat the value at last. Faham? So that's what I said. Sometimes dia bagi ion and atas dia ada charge. So you kena samakan dengan charge. Sometimes dia tak ada charge. So you start sama dengan kosong. Faham? And then nombor 6. Okay, nombor 6 and 7 please dengar betul-betul sebab you akan banyak guna nombor 6 dan nombor 7 ini. So nombor pengoksidan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya +1. Hidrogen +1. Kecuali logam hidrida. Okay, logam hidrida ni apa maksudnya? Contohnya you punya H2 duduk belakang sekali. Contoh macam ni lah, NaH. So kita tak akan kata dia sebagai natrium hydrogen. Wrong. Kita akan kata dia natrium hidrida. Okay, so kalau dia hidrida, nombor pengoksidan dia -1. Tapi kalau hidrogen, +1. Contoh saya ada H2O kan, H2O. So saya nak contoh, saya kata saya nak kira hidrogen. You boleh kata, oh ada satu rule yang kata hidrogen ni nombor dia adalah +1. Yes, kita terima. Atau let's say you nak buktikan melalui pengiraan, boleh juga. So hidrogen saya nak cari, so dia X. Tapi saya ada 2, so letak 2X. Tambah dengan oksigen. Oksigen berapa? Oksigen -2 dan ada 1 je. Sama dengan berapa? Top dia tak ada apa-apa, kosong. So 2X tolak 2 sama dengan kosong. 2X sama dengan 2 dan X sama dengan tambah 1. So betul tak? Hidrogen ini always dia tambah 1. So you ingat macam tu je lah. Kalau I kata je dalam your sebatian ada hidrogen, dia punya nombor pengoksidan untuk hidrogen adalah +1. And then untuk oksigen, okay, oksigen biasanya sebatian dia -2 dalam sebatian, tetapi dalam sebatian peroksida -1. Apa maksud peroksida? Okay, peroksida ini kiranya dalam silibus you sampai takat ni lah, kita ada satu saja peroksida yang saya pun pernah jumpa, which is hidrogen peroksida. Okay, hidrogen peroksida you jumpa kat mana? You jumpa kat bab 7 tingkatan 4 dalam kadar tindak balas. Dalam bab kadar tindak balas sebagai mangkin. So you ingat macam ni je. Kalau hidrogen dia +1, oksigen -2. Cun. Yang peroksida dengan hidrida, I won't say you can ignore, but we won't use that much. Alright? Okay, and then nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya -1. Okay, normally dalam sebatian dia -1 kecuali dia terikat kepada unsur yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor pengoksidan dia akan bernilai positif. Okey, yang ini kalau saya terang kat sini tak faham. You kena tengok real time example. So real time example ni adalah calculation. So this rule I tak berapa galakkan lah untuk pelajar hafal, tapi boleh ingat lah kalau kumpulan 17 normally -1 unless dia terikat dengan yang lebih elektronegatif. So kalau you are not sure untuk kumpulan 17, you try buat calculation and tengok lah. Okay, so tak apa, it's okay. I know this is the starting, I just nak bagi explanation saja. So I've done giving explanation for everything. So I hope you faham lah apa yang saya cuba terangkan, dan please buat aktiviti 1C ini. Okay, just give a try lah. Tapi kalau you nak just tengok, boleh je. Okay, contoh I kata nombor 8 ni, apa nombor pengoksidan dia? Oh, S ni dia ada satu family sahaja. So kalau satu family je, dia adalah salah satu daripada dua ini. And top dia ada apa-apa tak? Top dia tak ada apa-apa. So satu family top tak ada apa-apa. So nombor pengoksidaan dia dikira sebagai kosong lah. Faham tak? Yang ni pun sama juga. Contoh I try yang ni kan. Tak nak yang ni lah, I try nombor 5 ni kan. Okay, I nak cari Cu punya. So Cu ada 2. So 2X tambah ni oksigen. Yes, betul oksigen. Ini bukan peroksida. So negatif 2. Sama dengan berapa? Tengok top dia. Top dia kosong. So kosong lah. So 2X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan tambah 1. So this is your answer. Nampak tak? Senang je kan saya buat. Okay, lagi satu contoh saja je lah kan nak tunjuk. VO2+. Saya nak cari V. So V is X. Oksigen ada satu saja. Nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah -2. Top dia kosong ke? Tak. Ada tambah 2. Letak tambah 2 tu. Dan ni X tambah tolak jadi tolak 2. Dan 2. So X adalah
positif 4. So nombor pengoksidaan bagi V kat sini adalah positif 4. Nampak tak? Senang je kan? So that's how the concept applies. Okay, so you cuba buat dulu aktiviti 1C and saya dah already upload the video in my channel. So you boleh tengok, you boleh cuba fahamkan. Kalau tak faham, boleh tanya in the comment box. Okay, so tu sahaja daripada saya untuk video kali ini. I akan jumpa you in the new video untuk 2 QR code ini. Okay, saya akan tunjuklah contoh soalan yang melibatkan pengoksidaan dan juga penurunan dari side pengiraan nombor pengoksidaan. But please cuba untuk fahamkan nombor pengoksidaan ini dengan elok-elok sebab you akan apply dia dalam your studies. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Thank you and bye.